Bugi ni dia hantar orang pergi ke LCC, kemudian daripada KLCC pergi ke Ombak. Oh, ini limited edition guys. Nanti tak lama lagi F1 korang boleh belilah. Oh, cantik bergerak 3D ya. Nampak 3D ni sebenarnya. Kita lihat daripada escalator ni untuk ke bawah. Oh, cantik ya. Waktu kita inilah dia guys, seni-seni yang betul-betul milenial bagi sebab pemandangan dia memang betul-betul bersebelahan dengan KLCC tu. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan dan masih diberikan umur yang panjang. Guys, hari ini saya pergi ke Ombak KLCC. Ini adalah juga satu permintaan daripada kawan-kawan kita juga untuk saya review tentang Ombak KLCC. Biasanya saya review tentang mall yang dah lama ditutup, yang dah ditinggalkan ataupun yang sudah kurang dikunjungi. Tetapi hari ini sangat berbeza kerana kita untuk melihat sendiri, iaitu Ombak KLCC yang baru dibuka pada hari ini. So, tanpa buang masa guys, mari kita sama-sama untuk melihat bagaimana keadaan Ombak KLCC yang baru dibuka itu. Jom. Ombak KLCC sebelum ini dikenali sebagai Lot M atau Gombak KLCC, merupakan mercu tanda gaya hidup, seni dan komersial baharu di Preston, Kuala Lumpur City Centre yang dibangunkan oleh KLCC Property Holding KLCCP. Seni bina dan origin nama, jadi arkitek direka oleh arkitek antarabangsa Mustafa Cecabedin, bekas rakan kongsi Felix Clark and Partners. Perkataan ombak menggambarkan alunan gelombang air yang dinamik dan seni tenunan tradisional Malaysia. Ia diterjemahkan pada fasad bangunan berlekuk serta struktur cantilever yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi. Untuk keluasan mempunyai ruang sewa bersih seluas 420,000 kaki persegi, merangkumi 8 tingkat dan menyediakan 100 hingga 120 lot kedai berkonsepkan peruncitan gaya hidup terpilih. Untuk tarikan utama dan keistimewaan iaitu Galeri Petronas menjadi rumah baharu bagi galeri seni berprestis ini di Plaza Ombak KLCC. Apa yang menarik lagi tentang Ombak KLCC ini, ia mempunyai rooftop sky garden dengan pemandangan KLCC Park serta dataran awam terbuka 1 ekar untuk acara dan pameran pop-up. Inilah dia di hadapan Ombak KLCC yang kita lihat bentuknya adalah sama seperti ombak, ataupun kalau saya lihat sendiri macam ikan paus pun ada. Itu pandangan saya lah. Jadi kalau korang daripada KLCC, korang boleh pergi ke masjid ni untuk solat, dan di sebelah betul-betul dengan masjid KLCC ini bersebelahan dengan Ombak KLCC. Korang boleh nampak sendiri. Jadi kita dah tengok pun daripada luar tadi bagaimana Ombak KLCC ini. Sebenarnya pada peringkat awal, Ombak KLCC ini hendak dinamakan sebagai Lot M ataupun Gombak KLCC. Tetapi pilihan yang terakhir sekali adalah ditukarkan kepada Ombak KLCC. Tapi kalau kita lihat di hadapan ni, daripada pintu masuk ni guys, masih lagi banyak kedai-kedai yang masih kosong lah. Maksudnya masih dalam pembinaan lagi, belum siap sepenuhnya ya. Tetapi hari ini sudah pun dibuka kepada umum untuk masuk ke dalam Ombak KLCC ni. Jadi kalau kita lihat pada seni binanya lebih kepada ombak air ataupun lebih kepada tenunan tradisional Melayu kita ya. Itulah konsep pada bangunan Ombak KLCC ini ya. So guys, sekarang kita berada betul-betul di hadapan pintu masuk Ombak KLCC ni ya. Yang saya katakan tadi, memang reka bentuk dia ni memang sangat unik sekali ya. Jadi bentuknya tu memang betul lah seperti ombak air. Yang kita lihat ini adalah curve air, nampak macam curve air ombak macam tu. Dan kalau kita pandang daripada tepi tu memang nampak bentuk macam ombak air. Tetapi kalau pandangan saya yang kedua, dia seperti ikan paus pun ada. Itu pandangan saya, pandangan orang berbeza-beza guys. Jadi ini adalah di hadapan Ombak KLCC. Depan tu ada bugi. Kalau korang untuk naik bugi, tak tahu bugi ni pergi mana, saya pun tak tanya lagi ke mana tujuan bugi ni. Dan ini adalah pintu masuk Ombak KLCC. Sebenarnya Ombak KLCC ni dibuka kepada umum adalah hari ini. Tetapi untuk kedai-kedai yang di dalam ni saya pun tak lihat lagi bagaimana, ataupun ada yang belum beroperasi lagi. Jadi di sini kita boleh nampak ada 2 bugi ni. Nanti saya tanya bugi ni pergi ke mana dan hantar pergi ke mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Brozul Outdoor. Okey. Nak tanya bugi ni gimana bang? Pagi ni pergi kepada Ombak Mall, pergi Ombak Mall. ke Surat KLCC. Oh, Surat KLCC. Maknanya Surat KLCC Ombak Mall. Oh, jadi itulah. bugi ni kita kena order ataupun kita tunggu dia datang? Just tunggu giliran. Kalau dia dah sampai giliran,
akan naik. Itu je. Macam tunggu bas je lah. Macam macam tu. This is free. This is FOC. Okey. Abang nama siapa? Saya Izzat. Saya Brozul Audo. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama. Abang Izzat. Lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Good. Kita dah tanya pada Abang Izzat kita tadi, Bugi ni dia hantar orang pergi KLCC, kemudian daripada KLCC pergi ke Ombak KLCC ni. Jadi guys, jom kita masuk lihat sendiri apakah yang ada di dalam Ombak KLCC ni. Saya pun dah tak sabar sebenarnya nak tengok apa yang ada di dalam ni. Oh, sampai-sampai masuk kita dah dihidangkan dengan tempat yang begini ya. Tempat yang ada boleh kita duduk-duduk di sini. Oh, di sini adalah galeri untuk Petronas ya. Oh, banyak barang-barang Petronas yang dijual dekat sini. Pakaian-pakaian, baju-baju Petronas. Dan apa yang saya lihat di sini macam cawan ni semua, tumbler ni semua. Okey. Oh, ni ada Voyage Kembara Latif Mohidin ya. Oh, ini galeri ni. Nampak guys barang-barang dia. Wow, ini adalah dia punya lukisan-lukisan dia. Sini ada barang-barang Petronas seperti pen ni. Ni untuk letak di belakang telefon. Saya tak tahu berapa harga. Korang kena datang sendiri berapa harga. Ada dia punya tumbler ni. Tumbler Petronas, topi Petronas. Oh, saya ada topi ni. Sama macam topi saya. Oh, Mercedes. Oh, Petronas. Oh, cantik ni guys. Wow, ni baju-baju Petronas Adidas ya. Oh, ini limited edition guys. Nanti tak lama lagi F1 korang boleh belilah. Ni harga dia RM500 lagi RM500. Dahsyat. Okey, itulah dia. Dahsyat. Oh, atas bumbung dia ni ada lampu-lampu. Ada ombak atas ya? Ada ombak juga. Bang, nama siapa? Haikal. Ni nama siapa? Muhammad. Saya Brozul Audo. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Nak beli tak mampu, mahal sangat. Tengok je. Okey. Jom guys, kita tengok lagi apa yang ada di dalam Ombak KLCC ni. Bukan ombak rindu Ombak KLCC. Di sini kita boleh lihat juga lah akan dibuka U-Mobile iaitu telco kat sini. Kat sini korang ada masuk je terus nampak di sini bahagian receptionist. Jom kita terus masuk ke dalam sana. Sebenarnya banyak floor banyak tingkat. Banyak tingkat untuk mall ni. Tapi sekarang ni banyak lagi kedai-kedai yang belum dibuka ya kepada umum. Kerana memang kita tahulah belum dibuka sebab hari ni adalah hari launching dia untuk pembukaan kepada umum, tapi banyak shop lot yang belum dibuka lagi. Ini ada dia punya, kalau korang datang korang boleh baca apa yang ada di sini. Di sini dia macam sebuah galeri juga ya. Wow, cantiknya ni bergerak 3D ya. Nampak 3D ni sebenarnya kalau korang datang sendiri ni nampak 3D guys. Betul-betul nampak macam 3D kat sini. Cantiknya. Oh, gila. Apa benda ni? Saya tak tahu apa benda ni. Tapi dia berbentuk 3D. Korang boleh datang sini tengok sendiri. Okey, kita teruskan perjalanan kita lagi untuk bahagian ground floor ni guys. Jadi sebelah ni banyak lagi kedai-kedai yang belum dibuka ya. Saya tak tahu kenapa banyak kedai belum dibuka tetapi dah dibuka kepada umum. Apakah kerana untuk orang awam melihat dulu apa yang ada di dalam ombak ni. Cuma apa yang kita lihat, seni bina dia memang sangat unik ya. Oh, sangat cantik seni bina dia guys. Saya tunjukkan kepada korang ya. Masya-Allah, cantiknya. Inilah dia guys, seni bina yang betul-betul milenial bagi saya. Kalau kita tengok memang sangat ramai orang yang datang berkunjung ke ombak KLCC ni ya. Cuma sekarang ni banyak kedai-kedai yang masih belum dibuka. Kalau korang datang pun sekarang ni rasanya hanya boleh melihat dululah di dalam apa yang ada di dalam ombak KLCC ni. Untuk korang nak shopping tu saya rasa belum ada lagi. Cuma kalau kita nampak daripada ground floor ni, di bawah ni LG ni dah ada juga lah kedai-kedai makan yang dah dibuka. Tapi insyaAllah akan dibuka secepat yang mungkin ya. Dan inilah yang saya nak tunjukkan kepada korang bagaimana design yang ada di dalam ombak KLCC ni. Dia tidaklah terlalu besar apa yang kita nampak seperti mall yang lain. Cuma dia punya reka bentuk ni tu memang sangat-sangat memberi saya rasa sangat kagum lah. Itu yang membuat saya rasa sangat kagum dengan ombak KLCC ni. Kalau kita tengok di sana pun masih kosong lagi, belum dibuka apa-apa kan. So guys, jom kita naik ke tingkat 1 dulu. So kita nak tengok sikit pemandangan daripada sini guys. Nampak? Sekarang kita di ground floor tadi. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, 5. Ui, tinggi je. Sampai 5, 6 rasanya ya.
nanti kita cubalah untuk explore setiap floor yang ada di sini lah. Kita dah sampai di tingkat 1. Sebenarnya tidaklah terlalu besar, jadi saya rasa tidaklah lama sangat untuk kita review. Oh, apa ni bang? Wacan? Ni macam Oh, Wacan. Okey, insya-Allah poket belum cukup lagi. Okey. Ada Wacan kedai emas dah buka ni ada satu kedai kat sini buka juga. Kita nampak Alfro. Ni macam farmasi dia macam Watson lah, Guardian, lebih kurang macam tu lah. Jadi kita nampak lagi banyak yang belum dibuka kawasan ni. Dan saya nak bagi korang tengok lah dalamnya bagaimana banyak yang kosong-kosong lagi yang ada dekat sini. Tapi demi untuk penonton-penonton Brozul Outdoor, saya tak nak hampakan kepada korang walaupun korang berada jauh daripada ombak KLCC ni ataupun tidak tinggal di KL ni. Sekurang-kurangnya dengan video saya ni korang boleh tahu apa yang ada dalam ombak KLCC ni walaupun belum sepenuhnya dibuka Ni saya tak tahu apa ni. Apa benda yang diorang nak buat ni? Macam wall climbing. Macam lah. Kalau salah maafkan saya. Sebab dia punya bentuk tu ada membentuk begini. Macam sini akan ada wall climbing nanti untuk spot indoor lah. Kita nampak dahsyat lah kalau ada wall climbing kat ombak ni. Banyak orang yang datang kat sini nanti. Jom guys, kita tengok dekat sana pula apa yang ada. Sebab kita boleh masuk ke mana-mana je. Walaupun dia belum dibuka kedai, tapi dia banyak ruangan yang kosong yang korang boleh datang kat sini untuk korang explore sendiri, untuk korang tengok apa yang ada. Sebenarnya cantik dia punya design. Ini tadi yang kita berada di hadapan pintu masuk tadi. Ingat tak yang kita masuk pintu masuk tadi tu? Yang bentuk macam ombak yang saya tunjuk tadi tu? Inilah dia. Di dalam dia. Saya tak tahu ini nanti jadi kedai apa kat sini. Hai. Halo. Jom kita naik lagi. Ni dia punya tanda ombak KLCC level 1 belum menyala lagi skrin dia. So kita nak naik ke tingkat 2 atau level 2. Jadi itulah saya kata tidak ada masalah lah untuk kita review secepat mungkin. Lagipun tidak ada kedai satu persatu pun yang kita nak tunjukkan. Hanya kita tunjukkan setiap floor saja. Okay guys, kita dah sampai di level 2. Jadi di level 2 ni memang sangat gelap agak gelap lah, tidak berapa bercahaya. Sini banyak kedai yang belum buka lagi, masih kosong. Sebenarnya banyak kedai-kedai yang belum dibuka daripada kita tengok tadi, daripada ground floor tingkat 1. Lepas tu kita pergi sekarang ni di level 2 sama juga. Dan di sana nampak macam ada buka Zeus Signature Coffee kat sana. Jom kita tengok kat sana. Sebab ramai sangat orang kat sana yang duduk-duduk santai-santai. Yalah, dah tak ada kedai lain lagi kan di tingkat 2 ni. Hanya Zeus Coffee dan Subway yang saya nampak buka tu. Jadi mestilah ramai orang yang duduk kat situ. Jadi di sebelah sini pun nanti something exciting is coming. Saya tak tahu kedai apa. Jadi sini pun sama juga. Banyak lagi yang ruangan kosong di sini. Jadi kita boleh lihat guys, satu persatu yang ada di dalam ni. Sebenarnya kedai ataupun mall untuk ombak ni sebenarnya tidak terlalu besar Kenapa saya kata tidak terlalu besar? Kerana kalau kita nampak daripada hujung sana, hanya pergi ke hujung sana, lebih kurang dalam 200 meter saja jarak dia. Jadi tidak terlalu besar lah. Dalam masa 30 minit ataupun 1 jam lah kalau korang berhenti-henti, saya rasa dah habis dah. Ini ada satu kedai Fikor dekat sini. Ada berapa kedai yang dah buka di tingkat 2 ni? 1, 2, 3. Maknanya baru 3 kedai sajalah yang baru dibuka di sini. Jadi tak banyak lah So kita naik pula ke level 3. Jom guys, kita naik daripada sini escalator. Kita tengok ke bawah. Wow, cantik juga pemandangan daripada escalator tingkat 3 ni. Untuk kita lihat ke bawah. Sekarang ni kita nak naik ke level 3 level 3 ni macam banyak juga kedai dia yang buka berbanding kita lihat level 1 dengan level 2. Level 3 ni banyak. Jadi apa yang ada di level 3 ni? Ni pun restoran juga ni. Jom Amigo Steamboat and Grill. Wow. Ni ada galeri untuk Samsung. Di sebelah dia ada Xiaomi Mi ni. So di sini kita boleh lihat juga ada batu-batu macam ni Untuk apa batu-batu ni? Ni ada kedai juga. So boleh katakan di tingkat 3 ni, level 3 ni kira antara kedai yang banyak jugalah yang dibuka. Apa yang ramai-ramai orang kat sini? Beli anak-anak patung ni. Kita beli patung kosong. Lepas tu kita letak lah patung kosong.
Saya pula jadi staff. Lepas tu dia boleh pilih 5 patch. Oh 5 untuk satu. Okey. Okay, faham macam mana cara buat dia? Ya, so nanti, tak tahu nanti bila dah confirm nanti diorang diorang iron ke? Oh dia iron, oh bagi lekat. Haa. Oh. I rasa lah. Okey, terima kasih ya. Sama. Jadi kita tengok lagi guys, ni untuk gantung dia, kitchen dia, ada semua benda, gigi ke semua ni ada lah. Macam-macam ya, sekarang kita beli lepas tu kita kena buat ya. Dia dah macam IKEA lah. IKEA kan kalau kita tengok perabot tu kita beli, lepas tu kita sendiri yang pasang. Lebih kurang macam tu lah patung-patung ni, kita beli yang kosong begini. Lepas tu kita sendiri lah buat mata dia, buat hidung dia, mulut dia ikut suka kita ya. Wow, cantik ya dia punya galeri ni. Boleh duduk tak kat sini, tak tahulah. Ni apa pula ya? Macam ada masih sedang proses. Oh, bau dia patutlah ada bau-bau ni. Bau gam. Oh, ni dia kedai dia. Yang chicken noodle soup. Kita terus lihat lagi. Oh, kat sini nanti ada bahagian Pokemon Center sini. Alright guys, kita tengok ya. Macam-macam ada kat sini ya. Di sini saya tak tahu kedai apa, belum buka juga. Oh, sama juga ya untuk bahagian kedai Nintendo. Okay, di sini untuk Capix Selfie Studio. Oh, untuk kita selfie kat sini. Ni dia. Okay. Untuk selfie. Ada banyak kat sini. Jadi korang boleh bergambar lah, berfoto kat sini dalam studio ni. Oh, ni bahagian untuk toilet ni ya. So kita kebetulan dah di hadapan toilet ni, jom mari kita tengok toilet dia bagaimana dalam dia. Okey, untuk bahagian tandas lelaki ya, kita tengok dulu. Alright, begini. So begini ya, tandas dia. Cantik, sebab baru lagi. Okay, ini tandas dia. So kita nak naik teruslah, lihat apa yang ada lagi di level 4 ni ya. Kita naik guna eskalator ni juga lah. Kita lihat daripada eskalator ni untuk ke bawah. Oh, cantik ya. Kalau kita pandang daripada atas macam ni, dia lebih pada berkonsep pada warna putih lah. Orang sebut apa? Minimalis ya? Maaf kalau saya salah sebut ya. Jadi kita dah sampai di level 4 guys. Jom kita lihat apa yang ada di level 4 ni. Di level 4 pun masih sama juga. Ada juga kedai yang dah dibuka. Kalau kita lihat di depan sana ada satu salon yang dah dibuka ya. Kalau kita nampak di sini daripada tingkat 4 ni, kita nak tengok ke bawah. Oh, sangat cantik guys pemandangan dia. Betul-betul cantik. Sangat cantik bagi saya. Sebenarnya sampai level 5 lah yang kita boleh naik nanti. Kita lihat dulu di level 4 ni ya. Apa yang ada di level 4 ni ya. Mall yang ada di Ombak ni tidaklah terlalu besar. Jadi kalau korang jalan-jalan di dalam ni pun rasanya seperti saya katakan tadi, 1 jam macam tu dah habis lah. Kalau korang singgah-singgah kedai pun rasanya tak banyak pun kedai yang ada kat dalam ni. Sini ruang lega dia sangat besar. Tak tahu nanti apa yang akan dibuka dekat sini. So dekat sini sampai sini je. Saya pun tak nampak ada apa pun. Sana pun dah ada pintu tutup. Sini ada ruang kosong. Jadi sini ada salon. Banyaklah kedai-kedai akan dibuka nanti. Tapi tak tahulah ya sewa dia berapa. Sebab ni kalau kita tengok memang sebuah mall yang sangat, bagi saya yang millennium lah. Nanti kalau mall dia, kalau dah kedai yang banyak dibuka di sini nanti, saya yakin pasti lagi ramai pengunjung ya. Hari ni pun pembukaan dia untuk yang pertama. Jadi rasanya saya tak nak lepaskan peluang lah untuk review kepada korang. Walaupun banyak lagi kedai-kedai yang belum buka sini, tetapi saya nak bagi tunjukkan kepada korang. InsyaAllah nanti kalau korang berkesempatan datang, mungkin waktu itu kedai dah banyak buka. Jadi itulah peluang korang untuk melihat sendiri bagaimana di dalam Ombak KLCC. Sebenarnya di Ombak KLCC ni nanti kita akan pergi dekat rooftop di sana ya. Ini dia di level 5. Kita boleh lihat sendiri guys apa yang ada di puncak 5 ni. Tidaklah terlalu besar sangat di dalam dia, macam ni. Lagipun di sini dia terasa bahang panas dia. Kenapa? Walaupun ada aircon, tetapi sebab mungkin dia berhampiran dengan bumbung ni kan. Bila mall ni ataupun kaca dia kita berhampiran dengan bumbung dia ni, sebab tu kita terasa bahang panas walaupun ada aircon di kawasan ni ya. Jom kita
pergi ke sana yang saya tunjukkan tadi, apakah yang ada di sana. Sebab ramai sangat orang pergi kat sebelah sana ya. So guys, kita boleh nampak guys, beginilah keadaan daripada level 5 untuk kita lihat ke bawah. Saya nak tunjukkan kepada korang bagaimana perjalanan daripada atas. Selang-seli ya, escalator dia guys. Jadi kalau korang akan datang ke sini dalam sebulan lagi, insyaAllah mungkin banyak kedai yang akan dibuka. So, kita sekarang berada betul-betul di atas ombak rindu. Ombak KLCC. Inilah dia guys, ombak KLCC di atas dia. Bagaimana yang ada di atas ombak KLCC ni ya. Cantik juga ya. Jadi korang boleh tengoklah pemandangan di atas ni, korang boleh ambil gambar. Sebab pemandangan dia memang betul-betul bersebelahan dengan KLCC tu. Dengan cahaya matahari petang begini ya. Sekarang pun dah pukul 5.40 petang. Jadi korang boleh nampak sendirilah pemandangan yang ada di atas ombak KLCC ni. Sebenarnya di atas ni macam nanti akan dibuat seperti taman, yang mana korang boleh duduk santai-santai ke atas ni, dan korang boleh bawa anak korang, keluarga korang ke atas ni untuk santai-santai di atas ombak KLCC ni ya. Tapi kalau waktu tengah hari saya rasa tak sesuai lah naik atas ni, sebab dia tak ada berbumbung. Jadi kalau korang nak naik ke atas ni sekitar pukul 5.40 macam ni, pukul 6 hingga 6.30, rasanya masa tu memang sangat sesuai. Apa lagi kalau waktu malam ya, dengan cahaya lampu yang cantik-cantik ya, itu lebih menarik lagi lah bagi saya lah. Kalau malam pukul 8, pukul 9 malam tu lagi lebih cantik, sebab kebanyakan bangunan-bangunan yang ada di sekeliling ombak KLCC ni, terutamanya kita nampak KLCC ni kan, dia akan lebih cantik lagi dengan lampu-lampu yang ada. Korang boleh tengok sendiri pemandangan yang ada di sepanjang, di sekeliling ombak KLCC ni. Nampak Saya rasa kagum juga dengan ombak KLCC ni. Dan apa yang menarik sekarang ni, kalau kita lihatlah kebanyakannya ya, kalau mall yang baru dibuka yang ada di KL ni, terutamanya yang saya nampak ya, memang kebanyakannya mereka akan menyediakan di atas bumbung tu untuk kita kunjungi, dan kita boleh duduk di atas bumbung dia. Macam ni lah contohnya, macam kalau kita pergi TRX pun sama juga, ada taman, kemudian ada tempat mandi untuk anak-anak, dan ada taman permainan. Dan begitu juga dengan ombak KLCC ni, sama juga konsep dia. Cuma kalau kita nampak, kalau TRX tu lebih besar lagi lah di atas dia berbanding dengan ombak KLCC ni. Cuba kalau KLCC tu boleh naik atas tu guys, pun best juga ya. Gayat tu. Rooftop ni guys, sebenarnya kalau korang bagi warga emas lah ataupun OKU, korang boleh juga naik lift ni nanti daripada ground floor, boleh terus sampai ke atas bumbung untuk ombak KLCC ni ya. Jadi tidak ada masalah lah. Jadi dia mesra juga untuk OKU ya, untuk sampai ke atas ini. Untuk pemandangan di atas ni, korang boleh juga naik di atas ni ya. Cuma belum dibuka untuk umum lah. Kalau korang nak lihat sendiri bagaimana untuk naik dia, saya tunjukkan tangga dia macam mana untuk naik di atas ini ya. Sebenarnya boleh naik, cuma sekarang ni masih ditutup lagi. Ini dia tangga dia, tangga yang korang boleh naik untuk ke atas ni. Saya tunjukkan kepada korang ya. Atas ni boleh naik sebenarnya. Cuma nanti bila dah betul-betul dia buka untuk umum, nanti untuk orang awam, nanti baru korang boleh naik ke atasnya. Tapi buat masa ni, korang boleh saja untuk lepak-lepak ke sini, santai-santai ke sini. Dan bagi saya, kalau nak datang ke atas ni pada pukul 5 petang, cuaca dia sangat menarik. Ataupun pukul 6 begitu, tidak terlalu panas dan pemandangan pun sangat cantik ya. Jadi guys, begitulah tadi yang kita dah lihat tentang ombak KLCC ni. Jadi inilah antara yang saya boleh tunjukkan kepada korang tentang ombak KLCC. Jadi kalau korang ada masa kelapangan, nanti datanglah ke sini ya. Saya rasa dalam masa sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi, mungkin baru penuh kedai-kedai yang ada di dalam ombak KLCC ni. Buat masa sekarang ni, kalau korang datang pun seperti saya juga akan melihat banyak benda-benda yang belum dibuka lagi kepada kita ya. Hanya kita boleh melihat apa yang ada di dalam ombak saja dan pemandangan yang ada di dalam ombak KLCC. Itu saja buat masa sekarang ini ya. Bagi kita yang beragama Islam, yang paling penting sekali kalau korang nak cari surau, korang pergi ke level 4 ni.
Jadi korang akan nampak di sebelah eskalator ni, terus saja ke kanan ya. Korang boleh pergi ke surau lah. Jadi ini sangat penting juga kepada kita yang umat Islam ini untuk menunaikan solat fardu di sini ya. Walaupun dia bersebelahan dengan Masjid KLCC, tetapi dia menyediakan surau juga untuk kita solat di ombak KLCC ini. Jadi ini adalah untuk surau lelaki dan di sini adalah untuk surau wanita. So saya nak bagi korang tengoklah bagaimana di dalam untuk surau untuk lelaki ni. Okay, masuk saja di bahagian depan ni, korang terus boleh nampak untuk kita ambil wuduk lah ya. Alhamdulillah guys, kita sempat juga menunaikan solat fardu asar di surau ombak KLCC ni. Jadi kira saya adalah antara orang pertama jugalah merasmikan surau tu. Jadi guys, kita teruskan perjalanan kita di dalam ombak KLCC ni. Sekarang ni kita nak pergi ke LG pula, bahagian bawah. Kita dah pergi ground floor tingkat 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai ke tingkat atas sekali rooftop dia. Jadi saya nak bawa korang pergi ke bawah sekali. Jom. Okey guys, kita dah sampai di bahagian LG dekat bawah ni ya. Kalau kita tengok di bahagian LG ni lebih banyak lagi lah kedai-kedai yang sudah dibuka berbanding kalau kita pergi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tadi ya. Nampaknya di sini ada banyaklah kedai-kedai makan ya. Contohnya restoran Oriental Coffee yang kita nampak di sana. Di sini pun ada Anyone restoran. Di sini akan buka restoran Dongkai nanti. Kebanyakannya di bawah ni, di mana-mana mall yang kita lihat, memang selalunya bahagian LG ni adalah tempat restoran ataupun tempat makan ya. Jadi inilah yang selalunya ada di mana-mana mall saja kita lihat, sama saja. Ombak KLCC ni sebenarnya korang hanya naik MRT ya dan turun di persiaran KLCC, nama stesen itu ya. Wow, ramainya orang di Oriental Coffee ni ya. Tapi Oriental Coffee ni bagi saya memang di mana-mana je kalau dibuka outlet dia, memang antara restoran yang paling famous sekali lah. Jadi kita boleh nampak ni memang sangat ramai guys, orang dalam penuh ya. Ini yang berbaris kat luar ni lagi, yang baru nak masuk ni macam mana kita tengok. Berbaris ni sampai ke sana. Dan di sebelah Oriental Coffee ni ada beauty ya. Sini untuk tempat minum teh lah. Sini pun panjang juga barisan. Hai, baru sampai ya. Dari mana? KL. KL lah. Kita kan tadi pelancong daripada Taiwan channel. Tak bukan. Just pass by sini dan nampak dia baru buka hari ni kan. So just datang. Nama? Joshua. You? Alex. Baru kira nak tengok ombak yang kecil lah. Faham. Jadi apa ni? Pergi mana lagi? Tak tahu. Sebab baru masuk ni dan nampak barang Fian dan beratur. Okey, saya Brozone Outdoor. Nanti jangan lupa tonton di YouTube Brozone Outdoor ya. Okey, baik. Bye. Nama restoran dia Nak. Macam nama filem Thailand lah, Nak yang kantu tu. Nak. Sini baru buka juga. Tahu dia makan apa kat sini. Jom kita tengok dulu kedai dia makan apa ni. Oh, makan burger. Okey. Ya, makan burger. Ada juga makan nasi kat sini. Jadi kita boleh tengok menu-menu dia. Saya pun pertama kali juga tengok restoran ni. Jadi kita boleh nampak lah. Ini nanti menu-menu dia yang ada. Harga-harga dia. Okey, ini antara harga-harga dia yang ada ya. Okey, lebih kurang macam kita makan KFC, makan McDonald's juga. Ramai orang order dekat sini. Sini dia memang kebanyakan sekarang McDonald's, KFC ke ataupun fast food memang kebanyakan pakai kiosk mesin macam ni ya. Alright. Okey, ni kita sedang makan satu ni. Nampak ni dia dekat ya. Okey guys, jom kita lihat lagi apa yang ada di bawah LG ni. Oh, ada bunga. Bunga betul kan ni? Oh, bunga betul lah. Ingat tu bunga tipu tadi. Ni pun sama bunga betul. Congratulations. Ya, hari ni baru buka kan. Dapatlah bunga. Saya yang dah lama tak dapat bunga ni. Siapa nak bagi bunga kat saya? Okey, di sana ada juga apa nama kedai ni? Urban Eats. Oh, Auntie Jenny ya. Apa dalamnya? Oh, macam food court dalam ni. Ada banyak kedai-kedai makan. Dia ni kira antara food court ada dalam ni. Inilah dia food court yang ada di dalam, iaitu ombak KLCC ni. Sini ada banyak kedai-kedai ya. Little Canton kat sini. Yalah, betul lah, sini adalah food court dia. Jadi korang pergi kat LG bawah ni ada Oriental Coffee.
Lepas tu tadi ada kedai kopi, tadi ada kedai tea. Jadi kat sini juga ada orang boleh masuk. Ada supermarket. Nama supermarket dia Urban Market Place. Oh, ada supermarket dekat bawah ni. Jadi korang boleh juga untuk beli barang kat sini. Di sini untuk non halal dia dah asingkan seperti minuman alkohol dan banyak yang tak halal kat sini lah. Okey, jadi kita boleh nampak di bawah ni besar tak besar jugalah. Kita tengok di dalam dia. Ni bahagian sabun. Sini bahagian untuk bahagian dapur. Parang sudah sampai ke belum? Okey guys, kita boleh tengok di sini juga. Ada banyak sini ada tumbler jual kat sini. Boleh tahan juga dia punya termos Harga-harga termos dia. Dia nama ni termos cafe ni 119.99 ringgit. Boleh tahan. Lagi apa ada kat sini? Sini ada jual coklat-coklat. Jadi kalau korang datang dekat Ombak KLCC ni, dah tak perlulah nak pergi jauh-jauh beli coklat-coklat untuk bawa sebagai souvenir. Kalau korang datang daripada Indonesia ke Singapura ke, daripada Brunei, Filipina, daripada mana-mana lah nak beli souvenir, kat sini sudah ada coklat-coklat dia. Malahan korang boleh beli cookies macam ni. Cookies durian pun ada. Cookies durian, crispy kuih kacang. Sedap ni. Halal halal lah. Ni halal. Ada halal guys. Saya suka ni. Harga dia berapa? RM7.80. Saya nak beli satu lah. Ni saya ambil ni satu halal ni. Saya memang suka cookies kacang. Ni ada coklat-coklat juga kat sini. Ni tiramisu. Berapa harga ni? Saya biasa beli tiramisu ni. Jadi saya nak bezakan harga dia berapa. RM29.80. Okey. Lebih kurang macam saya beli tempat biasa saya beli juga. Harga dia di RM29.80. Nak sebut ni saya agak susah sikit Barrel ke apa? Macam mana sebut korang boleh sebut? Okay, ini bahagian frozen. Ada aiskrim Aiskrim pun korang boleh tengok kat sini. Ada banyak juga dijual kat sini. Aiskrim potong satu kotak sini. Aiskrim durian macam ni. Ada air, ada flask. Sini bahagian untuk supermarket dia lah. Untuk barang-barang runcit. Ini pun ada. Apa lagi? Barang-barang macam ni pun ada. Semua ada kat sini. Sini bahagian-bahagian minyak. Senang lah kat sini. Boleh pergi belanja kat sini, shopping kat sini lah. Cuma harga je lah. Saya tak tahu berapa harga dia. Jadi korang boleh sendiri tengoklah harga-harga yang ada untuk supermarket dia. Jom kita tengok harga telur-telur dia pula kat sini. Sini ada telur. Telur ni biasalah, kita boleh bezakan dekat kedai lain Harga ni harga dia RM9.50 telur asin. Ini untuk telur biasa. Ni harga dia. Ini telur kampung ni kalau warna putih gini Ini dia bahagian frozen dia untuk air-air, untuk yogurt semua ada kat sini. Ini untuk bahagian coklat juga ada kat sini. Bahagian sayur pun ada kat sana. Ni bahagian basah ikan, sayur, ayam, semua ada dekat sini lah. Dah siap ada dekat sini semua. Jadi korang dah boleh belilah apa-apa yang ada kat sini. InsyaAllah di sini kita boleh dikatakan InsyaAllah halal yang tadi non halal tadi dia dah letak bahagian lain. Besar ikan ni. Ni dia. RM5.50 100 gram sekilo RM59 Ni bahagian ikan yang dah dipotong. Ni ada ikan kembung, lisi, selah, ada kat sini tilapia pun ada, ikan senangin pun ada, ikan jenahak pun ada, banyak. Ada ni udang-udang. Banyak barang-barang kat sini guys. Banyak kira besar jugalah supermarket dia. Jom kita lihat bahagian sayur-sayur dia pula. Ni bahagian sayur-sayur dia. Ada buah-buahan kat sini. Buah pisang, buah nanas, buah betik, semua ada sini buah mata kucing pun ada kat sini. Harga kita nak tahu jugalah harga dia berapa lah. Murah juga harga dia. Yang ni buah mata kucing harga dia RM10 macam ni. Kalau buah ni CN Golden Play ni RM8.90 untuk 3 biji. Ni nanas yang dah dipotong, nanas kecil-kecil macam ni Buah anggur kat sini. Okey. Jadi cara pembayaran dia guys, kita pakai kios saja. Kita boleh bayar di sini pakai kios. Kemudian kita nak bayar tu. Kita dah pergi ke supermarket dia. Sekarang saya nak tunjukkan kepada korang, kalau korang nak pergi ke MRT dia juga, ini adalah laluan dia juga guys. Jadi korang boleh turun sampai ke bawah ni untuk
menggunakan MRT ya. Sangat cantik lah dia punya design, dia punya dia kita tengok sangat millennial lah. So saya rasa banyak benda yang baru juga di dalam mall ni, terutamanya untuk dia punya design, dia punya reka bentuk dia, dan apa saja yang kita nampak dalam ni memang sangat millennial lah. Inilah kita lihat, iaitu Ombak KLCC. Sampai di sini saja untuk video vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Bagi korang yang sentiasa menyokong Brozul Outdoor, terima kasih banyak-banyak kepada korang. Dan bagi korang yang belum lagi, klik butang subscribe, dan klik tombol loceng, tanda sokongan korang kepada Brozul Outdoor. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.